Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih wartawan-wartawan. Terima kasih kepada channel-channel ni, channel-channel yang datang ni. Terima kasih sudi membuat liputan di sidang media TV Amrino pagi ni. Apa berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan apa kita nak buat sidang media? Berkaitan dengan bisnes TV Amrino di kolam pancing parit seberang di Kuala Pilah ni korang. Kita bermula dengan bisnes menjual makanan kita menjual apa? Kita menjual nasi lemak, nasi goreng, Maggi goreng, bermacam-macam lagi. Kita punya bisnes core adalah udang galah korang. Udang galah. So saya dah hampir 1 tahun korang. 1 tahun, insyaAllah 2 hari bulan 1 nanti, 2 hari bulan 1 Januari 2026 kita 1 tahun. Alhamdulillah korang. Alhamdulillah, terima kasih yang selalu datang yang selalu membeli jualan saya ni. Terima kasih korang. Terima kasih. InsyaAllah. Apa pandangan saya yang ketika saya berpengalaman dalam menjual dekat sini, alhamdulillah boleh lah. InsyaAllah. Terima kasih kepada tuang punya tapak ni sudi membenar saya berbisnes ataupun menjual makanan di kolam pancing, di restoran ataupun kafe, Aiman Cafe Kuala Pilah. Terima kasih kepada bos. Terima kasih kepada bos kita membenarkan saya menjual sebelah pagi. Kita sebenarnya dekat kolam pancing ni, kafe Aiman Cafe ni, sebenarnya kita ada 2 shift. 2 shift korang. So shift pagi pukul 8.30 kita orang buka sampai ke pukul 12. Ataupun kalau hari Isnin hingga ke hari Jumaat, hari Isnin hingga ke hari Khamis tu, kita balik kita tutup kita tutup Food Panda tu pukul berapa? Kita buka Food Panda 8.30, kita tutup Food Panda tu pukul 11.45 korang. Hari Isnin hingga hari Khamis. Hari Isnin hingga hari Khamis kita balik, kita tutup Kalau awak nak order kan, ngam pukul 11.45 tu sempat lagi tu. Nampak saja Panda on tu. So korang boleh order lagi. Kalau Panda dah close tu, kita orang dah tutup lah tu korang. Hari Isnin hingga hari Khamis. Hari Isnin hingga Khamis. Hari Jumaat kita cuti korang. Hari Jumaat kita cuti. So hari Sabtu dan Ahad kita buka pukul berapa? Sama juga. Buka 8.30 hingga ke pukul berapa? Hingga ke pukul 12 tengah hari korang. 12 tengah hari. Apa yang kita menjual ni korang? Kita menjual apa ni korang? Kita menjual bisnes core kita udang galah lah korang. Udang galah, contohnya nasi goreng udang galah ke, nasi lemak sambal udang galah ke, nasi Maggi kari udang galah ke. InsyaAllah sahabat-sahabat. So memang sebab apa? Sebab dekat sini sebelah kafe kita orang ni, Aiman Cafe ni, kita ada kolam pancing udang galah korang. Mungkin yang baru tengok ni, kolam pancing udang galah ni terletak di mana? Terletak di Kuala Pilah Negeri Sembilan korang. Kuala Pilah Negeri Sembilan dah maju korang sekarang. Dah maju dah sekarang. Ada kolam pancing udang galah. Ada pejabat, saya nak cerita sikit tentang Kuala Pilah ni korang. Kita cerita sikit tentang Kuala Pilah. Kenapa saya cakap Kuala Pilah dah maju? Sebab apa? Sebab hospital dia tambah. Daripada kecil dia tambah. Ada lagi satu hospital yang baru. Dia tambah sebelah dia. Dah besar korang. Senang kalau awak nak lalu lalang. Jalan bagus.
jalan dah bagus, keluar masuk, trafik tak jam dah sekarang korang. Kuala Pilah dah maju. Banyak sangat kedai-kedai tom yum, kedai-kedai perabot, kedai-kedai insya-Allah dekat Kuala Pilah juga kita ada Enclave, kita ada hotel Melain tu kan. Five star juga tu korang. Five star juga tu. So Kuala Pilah dah maju korang. So rugilah kepada yang tak datang lagi Kuala Pilah, tak merasa lagi nasi lemak udang galah kita orang, memang sangat rugi. Memang sangat rugi sebab so memang tukang masak memang original Kuala Pilah korang, memang sedap korang. InsyaAllah. So saya harap saya dah hampir 1 tahun jualan pun alhamdulillah okey lah Sebab apa? Sebab bukan tepi jalan, orang tak nampak. Orang tak nampak, bukan tepi jalan. Kita hanya customer kita hanya orang-orang yang datang memacing, orang-orang yang membeli dengan online korang. Online Food Panda, Grab korang. Food Panda dan Grab. Siapa-siapa yang nak membeli Food Panda dan Grab, kita orang menjual sebelah pagi, cari Aiman Cafe korang. Aiman Cafe Kuala Pilah, insya-Allah awak jumpa korang. So apa yang paling top, makanan paling top yang ramai orang beli di cafe kita orang ni, sahabat-sahabat, untuk sebulan ni memang hot, memang top. Makanan ayam bertemik korang. Ayam bertemik memang jualan laris sekali Nombor dua spaghetti carbonara chicken grey. Itu memang sangat-sangat laris korang. Rugi korang. Rugi kalau korang tak makan lagi kita orang punya chicken grey, lamb grey, udang galah grey, bermacam-macam lagi korang. So memang kalau korang memang rugilah sebab apa? Sos black pepper dia tu memang macam ni korang. Memang sedap korang. Memang sedap. So pengalaman kita berbisnes dekat sini alhamdulillah adalah jualan nak kata tak ada langsung, ada juga sebab apa? Sebab rakyat Malaysia berkemampuan sekarang. Terima kasih kepada pihak kerajaan sebab kerajaan kita di bawah pemerintahan PMX kita. Sebab apa? Sebab saya tengok dia membenarkan rakyat berniaga, rakyat berbisnes, rakyat bekerja. Sahabat-sahabat. So saya rasa di Kuala Pilah dah maju korang. Hospital baru ada, jalan baru. Sahabat bermacam-macam insya-Allah. Sahabat-sahabat. So kepada yang belum lagi saya menyeru kepada yang belum lagi datang makan. Makan di kafe kami. So korang boleh datang insya-Allah. Setiap hari apa? Kalau pagi kita orang yang jual. TV Amrino yang jual korang. TV Amrino yang jual setiap pagi pukul 8.30 hingga ke pukul 11.45 hari biasa. Kalau hari Rabu kalau hari Sabtu dan Ahad pukul 8.30 kita on saja kita punya Food Panda. Memang kita dah buka ni. So sampai ke pukul 12 saja korang. Itu saja TV Amrino ambil belah pagi. Ada orang lain belah petang. So insya-Allah makanan-makanan tu insya-Allah kita orang buat lazat-lazat korang insya-Allah. Terima kasih korang. Terima kasih kepada wartawan. Tolong heboh tolong share korang. Yang mana tengok video ni tolong share, tolong repost korang, bantu. Sebab apa? Kita target 2026 kita nak 2 kali ganda jualan kita korang. Nak 2 kali ganda. Contohnya kalau 1,000 nak 2,000. Kalau 10,000 nak 20,000. Macam tu korang. Boleh tak korang? Yang mana nak support orang Melayu meniaga, orang Malaysia meniaga, mari datang support kita orang. Boleh beli udang galah.
InsyaAllah boleh beli bermacam-macam. Boleh pergi tengok di Aiman Cafe.